Pendakwah bebas, Dr. Muhammad Ridwanti Abdullah mengkritik sikap segelintir ahli politik yang menurutnya lebih pantas memberi reaksi apabila berlaku penghinaan terhadap agama lain berbanding Islam. Dalam satu kenyataan hari ini, beliau menyindir golongan yang disifatkannya sebagai Macai Ultra Kiasu Melayu kerana didakwa cepat memberi respons terhadap insiden memijak simbol agama lain, khususnya sulam. Amboi, bukan main laju Macai Ultra Kiasu Melayu respons tindakan pijak simbol agama lain, sulam, katanya. Beliau turut menyatakan secara sinis bahawa golongan berkenaan sanggup memetik hadis dan ayat Al-Quran bagi menyokong hujah mereka. Petik hadis dan Al-Quran lagi bagi kuatkan hujah. Bagaimanapun, Ridwanti mendakwa situasinya berbeza apabila melibatkan penghinaan terhadap Islam seperti insiden memijak atau mencemarkan Al-Quran yang menurutnya ditangani dengan sikap slow dan steady. Menurut beliau, keadaan itu seolah-olah menunjukkan wujud pendekatan berbeza dalam menangani isu sensitiviti agama di negara ini. Ridwanti juga mempersoalkan sikap pihak yang sering menuduh orang lain menggunakan agama untuk kepentingan tertentu, sedangkan mereka didakwa melakukan perkara sama bagi tujuan politik. Selalu tuduh orang tunggang agama. Habis tu, kamu tunggang apa? Tunggang kuda? Biar betul ni, takut tak terpilih ke? Katanya lagi. Sebelum ini, beberapa pemimpin DAP beragama Islam tampil memohon maaf kepada penganut Hindu di Malaysia susulan insiden memijak sulam, iaitu simbol keagamaan dalam agama Hindu. Dalam perkembangan sama, ahli Parlimen Bangi itu menafikan dakwaan bahawa beliau berdiam diri berhubung insiden penghinaan terhadap Al-Quran yang berlaku sebelum ini. Shahrazan berkata, beliau telah menjangka tuduhan sedemikian akan timbul selepas mengeluarkan kenyataan berkaitan isu agama Hindu. Masa Al-Quran dipijak, ahli Parlimen Bangi senyap sahaja. Menurut satu komen di media sosial yang dipetik beliau, saya sudah agak tuduhan ini akan dilemparkan bila saya keluar kenyataan semalam. Memang sejak insiden penghinaan terhadap Al-Quran bulan lepas, ramai yang tuduh saya membisu sampai saya kena siar semula kenyataan saya. Nah, sekarang jadi lagi. Walhal, saya antara yang awal juga mengeluarkan kenyataan untuk mengutuk tindakan menghina Al-Quran dan dilaporkan meluas dalam media, katanya menerusi hantaran di Facebooknya pada Rabu. Walaupun begitu, Shahrazan menegaskan beliau terbuka menerima kritikan dan kecaman daripada orang ramai. Saya okey sahaja terima kritikan atau kecaman, tetapi berlaku adil pada saya lah. Tabayun sebelum tibai. Google dan ChatGPT pun ada zaman ini ataukah scroll page saya. Sudah-sudahlah memfitnah, banyakkan amal ibadah dalam 10 malam terakhir Ramadan ini. Peringatan buat diri saya sendiri juga, katanya.